jangan muncung. Wadduha jangan. Waw fathah wa. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu petua. Ibu-ibu jangan tarik bahagian tepi bibir mulut. Wa ma qala. Jangan. Wa ma qala. Sebab fathah kena buka mulut. Bukan wa ma qala. Wa ma qala. Buka rahang. Tamam? Sekali lagi. Tengok mulut cek. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semangat lagi ibu-ibu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tengok mulut saya, jangan tarik bahagian tepi bibir. Cuba sedaya yang mampu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Okey, tengok ain. Ain dengar betul-betul. Ain dalam, kena bagi clear. Dan fatarda, harfu dha kena tolak ke hadapan. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Harfu ta nipiskan. Fatarda. Jangan muncul da. Fatarda. Tak nak. Fatarda. Buka rahang. Saya ulang ya. Tengok mulut saya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. فآوى. Waw muncul. Wa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ
Fala tanhar tu tak nak. Fala tanhar. Okey, kat mana yang tak kenanya? Tan itu seret nama dia. At-tamtid. Okey, salah dari segi bacaan.